Kalau kau masih tunggu masa sesuai nak mula simpan mas, aku nak cakap satu benda lah. Masa sesuai tu takkan datang. Dulu kau tunggu gaji naik, sekarang masih sama. Dulu kau kata nak tunggu duit lebih, sekarang masih tak mula. Masalahnya bukan duit, masalahnya kau tunggu terlalu lama. Sementara kau tunggu, harga barang dah naik, nilai duit turun, masa berjalan. Orang yang ada simpanan hari ni bukan sebab dia tunggu, sebab dia mula je. Walaupun kecil, sikit pun tak apa, asalkan kau start dan asalkan kau konsisten. Kalau hari ni kau masih belum mula, soalan dia bukan bila nak mula, soalan dia nak tunggu sampai bila. Kalau kau dah penat tunggu dan nak mula betul-betul kali ni, DM aku mula. Aku guide kau step by step. Orang nak bagi jadi kaya ni dengan simpan mas ni.